Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sidang Google Meet ya, para pelajar terutamanya Plan F dan mungkin ada juga dari batch-batch yang lain. Baik, alhamdulillah ya, pada petang yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama dalam Google Meet ini ya. Untuk pengetahuan, sebenarnya perancangan awalnya kita semua akan berhimpun di mana? Di Dewan Besar ya, di Dewan Aminuddin Baki ya, perancangan awalnya begitu. Namun atas beberapa kekangan masa dan juga pertindihan dengan program-program yang lain, maka kita bertemu di sini ya, dalam Gmeet. Alhamdulillah ya, mungkin ada hikmahnya kita berada di sini ya. InsyaAllah ya, akan ada lagi siri-siri program yang lain yang akan saya kendalikan bersama dengan Dr. Amir untuk kami sama-sama dengan pelajar ya, berada di Dewan Besar kita, Dewan Aminuddin Baki ya. Baiklah, dari segi kehadiran tahniah ya, kita dah mencapai 115 orang, alhamdulillah ya. Saya bimbang juga ya pada petang-petang begini ya, terutama disebabkan pelajar semua berada di rumah ya, dengan urusan masing-masing ya. Tapi bila melihatkan kehadiran yang join ini banyak, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ada keberkatan yang akan kita peroleh ya. Dan juga saya tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada HEP ya. HEP banyak bantu untuk sebarluaskan webinar ini ya. Kita boleh anggaplah webinar ni, Dr. Amir boleh ikut ya, ni kira webinar lah ni ya. Webinar ini untuk disebarluaskan dan dapat sambutan daripada para pelajar ya, walaupun masih bercuti ya, walaupun masih bercuti. Dan link kehadiran akan saya masukkan sebentar lagi ya. Dan insyaAllah ya, pada petang ini ya, webinar ini akan berlangsung secara santai ya, tetapi apa, sampai ya, santai dan sampai. Apa yang nak sampai itu ialah ilmu ataupun perkongsian pengalaman yang akan disampaikan oleh penceramah nanti ya, akan dapat kita panggil apa, ibrah tu manfaat ya. Semua pelajar akan dapat manfaat daripada perkongsian pengalaman dan ilmu itu sebagai persediaan untuk ke mana Faiz? Ke sekolah ya. Yang pertama, semua orang sedia maklum ya bahawa 3 hari lagi terutamanya kumpulan F akan melangkah ke alam praktikum ya, satu alam yang sangat-sangat dinantikan oleh semua pelajar ya. Fasa 1, kemudian fasa 2 ya. Sepanjang 5 tahun di IPG ya, pengalaman berpraktikum inilah antara pengalaman yang sangat-sangat berharga yang akan dikenang sampai bila-bila ya, sampai pencen ya. Dalam fasa kehidupan nanti, pengalaman praktikum adalah perkara yang takkan lupa dan akan menjadi ceritalah kepada kawan-kawan, kepada murid-murid nanti di sekolah, dan begitulah ya, kerana pengalaman itu sangat-sangat berharga. Baik, jadi atas persediaan itulah ya, saya memikirkan untuk memberi sedikit input kepada para pelajar semua
ya, Google Maya hari ini, ya, kita ber-Google Maya untuk kita menimba ilmu, ya, sedikit, ya, tentang tajuk yang sedia maklum, iaitu core curriculum. Itu tema sajalah, ya, temanya ialah core curriculum Penjana Sasiah Pelajar, ya, Sasiah Pelajar, atau dalam konteks yang lebih luas, bagaimana satu hari nanti akan ke sekolah, ya, menjadi guru tetap, ya, ataupun yang paling hampir ni menjadi guru praktikal di sekolah. Jadi ilmu ataupun segala pengalaman daripada penceramah nanti boleh kita jadikan panduan, insya-Allah. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan ada keberkatan, dan mudah-mudahan, ya, saya doakan juga Allah catatlah, ya, kebaikan, ya, amal kebaikan bila kita berada di taman apa, Faiz? Taman syurga, ya. Kita berada di taman syurga sekarang ni, ya, mudah-mudahan, ya. Baik. Jadi itu sedikit mukadimah, ya, tentang perjalanan ataupun pengenalan ta'aruf, ya, tentang program kita pada petang ini. Dan program ini ataupun sesi ceramah ni dia bersifat temu bual. Ya, maknanya apa? Maknanya saya akan bertindak sebagai moderator, dan penceramah akan inilah menjawab persoalan-persoalan yang saya akan sampaikan nanti, ya. Dan ini juga sebenarnya ada kaitan, dia macam dua dalam satu lah, ya, para pelajar semua, iaitu kepada para pelajar yang sedang berkira-kira untuk menjalankan kajian secara temu bual dengan pendekatan kualitatif. Jadi perhatikan sesi bual bicara ini, ya, professional talk ini, ya, dia tak jauh beza dengan apa yang awak akan praktikkan nanti dalam kajian, ya. Dan ini bolehlah saya anggap sebagai temu bual separa berstruktur. Maknanya apa? Maknanya ada soalan-soalan utama, dan kemudian akan ada anak-anak soalan yang muncul secara spontan, ya. Jadi boleh perhatikan, boleh lihat dan jadikan panduan apabila terlibat secara langsung nanti, ya, nak buat kajian menggunakan kaedah temu bual, ya, dengan inventory yang telah disediakan. Baik. Saya nampak dah 136, masya-Allah, ya. Baik. Jadi kita teruslah kepada sesi yang dinanti-nantikan, iaitu sesi temu bual, ya, dengan penceramah yang telah dijemput khas untuk bersama-sama saya pada petang ini. Ya, sesi ini tak lama, ya, kurang lebih saya bincang tadi dengan penceramah, dia kata lebih kurang 1 jam suku, 1 jam setengah habislah, ya. Baik. Dan dalam masa yang sama juga, ya, para pelajar boleh mengaktifkan ruang komen di bawah tu. Ya, ruang komen tu boleh diaktifkan untuk bagi respon. Sama ada nak bertanya, sama ada nak respon apa-apa saja. Ya, sila aktifkan ruang komen itu. Ya, supaya saya tahu bahawa dengan 138 orang ini semuanya bersama-sama dengan saya dan penceramah. Macam tu. Okey, barulah meriah sikit, ya. Nak letak emoji pun boleh, nak letak traffic light pun boleh, ya. Ramai orang dia tak tahu dalam tu ada emoji, ya. Boleh letak kuning, tak berapa faham. Hijau sangat faham, ya. Merah tak faham langsung, apa ni, ya, yang dibincangkan. Letak merah, saya akan tengok di situ, ya. Satu lagi, jika nak voice pun boleh, ya. Boleh voice? Boleh, silakan voice, ya. Tekan button, cakap, ya. Boleh, ya. Afwan, maaf, nak bertanya, silakan, ya. Begitu perjalanannya. Okey, jadi kita teruslah ke sesi buat bicara ini. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada
tuan penceramah pada petang ini. Saya perkenalkan iaitu Dr. Amir Hamzah bin Ahmad yang sedia dikenali oleh semua pelajar di sini dan beliau merupakan pensyarah di fakulti di Jabatan Co-Curriculum IPG Kampus Bahasa Melayu, seorang yang amat berpengalaman, berpengalaman yang sangat luas, sama ada di peringkat rendah maupun di peringkat tinggi kampus. Jadi atas kecemerlangan beliau inilah saya harapkan dapatlah berkongsi pengalaman, berkongsi pengalaman dalam dunia co-curriculum. Jadi kita fokus kepada co-curriculum, kerana apa? Kerana selama ni kadang-kadang ada orang tak nampak sangat peranan co-curriculum ini dalam sektor pendidikan. Jadi salah faham ini kadang-kadang menyebabkan guru-guru di sekolah, siswa guru ni siapa Faiz? Awak lah, siswa guru yang tak nampak kepentingan co-curriculum ni dalam membentuk jati diri, membentuk sasiah guru pelatih, siswa guru sebenarnya. Jadi dengan adanya perkongsian daripada Dr. Amir nanti dapatlah memberi satu kita panggil apa, persepsi baru, apakah sebenarnya co-curriculum ini dalam kerjaya kita sebagai guru. Baik, jadi saya mulakan. Baik, kalau boleh Dr. Amir silakan bagi sedikit ta'aruf, pengenalan diri doktor, sedikit sebelum kita ke perbincangan yang lebih mendalam lagi. Silakan Dr. Amir, silakan. Baik, terima kasih Dr. Isyamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syadri wa sirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, bersyukur kita kepada Ilahi kerana pada hari ini kita dapat berjumpa dalam suasana yang berbeza lah. Sebab di tempat saya sekarang ni malam, tempat Isyamuddin, Dr. Isyamuddin siang. Sebab saya berada di satu lokasi yang tak perlu dinyatakan lah. Okey, sebab sedang menguruskan beberapa perkara. Tetapi atas dasar kepentingan untuk belajar, jadi kita teruskan dengan beberapa program lah. Okey, jadi untuk makluman semua, saya cuma mengharapkan bahawa pelajar IPG yang ada depan saya ni meneruskan kecemerlangan koko masing-masing. Kenapa saya berkata begitu? Dr. Isyam mungkin tak perasan ataupun pensyarah-pensyarah lain tak perasan. Cuba kita tanya seorang lah, okey. Jawab dengan jujur Mimi Nur Humaira, ada ke? Ada, Encik. Okey. Mimi masa di sekolah dulu koko dapat apa? Dalam sijil SPM ke, dalam berhenti sekolah ke? Koko dapat apa? Tahu tak? Tak ingat, Encik. Tak ingat, Doktor. Okey, tak apa. Nur Syahira? Dr. Amir, dia 10 markah kan? Jadi daripada 10 markah tu berapa? Tak apa. Kita ni. Okey. Nur Syahira, berapa? Dia biasanya kalau tak ada markah pun sebut grade pun dah okey lah. Sebut grade pun dah okey. Atau mungkin semua orang malu nak sebut okey, tak apa. Saya share di sini bahawa mulai tahun 2000 hanya pelajar yang mendapat markah A co-curriculum sahaja yang akan dapat masuk ke sekolah-sekolah berasrama penuh atau MRSM. Itu kalau sekolah rendah. Kalau sekolah menengah, mereka yang dapat koko A sahaja yang akan dapat melanjutkan pelajaran ke luar negara dengan tajaan kerajaan Malaysia. Dan untuk makluman awak juga,
pelajar-pelajar yang diterima masuk ke IPG seluruh negara mestilah mendapat A co-curriculum ni. Okey, kalau misal kata result dia tak apa bagus, A itu sudah cukup membantu. Itu sebabnya bila awak berada di IPG ni, saya merasa sangat sedih sebab awak adalah pelajar yang cemerlang dalam co-curriculum. Kenapa awak jadi cemerlang di bilik tidur? Di asrama awak. Sedangkan awak boleh mengimarahkan koko di IPG ni. Sebagai contoh, saya ambil bulan 22 bulan ni kita akan start kagum seluruh negara. Jadi bila kita nak hantar tim untuk pasukan lari, awak tahu apa berlaku? Spike kita tu dah rosak. Sebab apa rosak? Sebab tidak digunakan 10 tahun sejak beli. Simpan dalam stor. Jadi yang inilah yang saya nak ni. Okey, itu sebabnya saya mengharapkan sebagai mukadimah ni, taruh ni, saya bukanlah orang yang hebat dalam pokok, tetapi saya ini telah dilatih oleh pensyarah saya waktu saya belajar dulu. Tapi dekat sekolah tu memang saya dah aktif lah. Masa saya tingkatan 3 pun saya dah mewakili Malaysia dalam beberapa aktiviti. Tetapi yang saya nak nyatakan di sini, kalau awak nak jadi guru yang hebat, awak nak jadi pemimpin yang hebat, semuanya bermula di IPG. Sebab IPG inilah tempat awak dilatih di bidang perguruan, dilatih di bidang pendidikan. Jadi kalau awak dah keluar besok, tak ada masa lagi dah. Yakin dan percayalah, dah keluar besok tak ada masa lagi. Itulah sedikit sebanyak Dato' Isyamuddin sebagai mukadimah. Sejuk ni. Baik, terima kasih. Itu kata awal kalam, ta'aruf sedikit lah ya. Baik. Jadi bila berbicara tentang co-curriculum ini, biasanya kita hanya teringat bila sebut co-curriculum badan beruniform, kemudian kita teringat apa, kelab satuan dan juga permainan, mungkin ini definisi yang sedia maklum, semua orang maklum. Okey, baik. Jadi kalau boleh Dr. Amir, dalam bentuk skop yang lebih luas, co-curriculum ni macam mana? Apa sebenarnya yang boleh kita simpulkan tentang co-curriculum ni? Silakan Dr. Amir. Okey, terima kasih Dr. Isyam. Sebenarnya co-curriculum ni asal di sekolah dia terbahagi kepada 3. Okey, satu yang diorang tahu, sukan dan permainan. Jadi sebenarnya konsep yang orang tak faham di Malaysia ni ialah school team ataupun player untuk negara itu adalah mereka yang terlibat dalam sukan. Sebenarnya konsep itu salah. Sukan dan permainan ni adalah untuk semua orang. Contohnya macam saya tak berapa pandai main bola sepak, tetapi saya bukannya orang yang tak boleh main bola sepak. Saya boleh. Cuma sekarang ni orang tak faham, orang yang boleh main saja yang main. Sebenarnya tidak. Jadi konsep permainan dan sukan itu lebih luas. Macam orang boleh lari 100 meter walaupun 4 jam tapi dia tetap berlari. Jadi dekat sini dia nak melahirkan sebenarnya manusia yang seimbang, bukan manusia yang perfect. Kalau bersafahkan berdasarkan pada falsafah pendidikan kebangsaan. Itu juga dengan unit uniform. Kan orang nak unit uniform ini mendera begitu begini. Oh tidak, silap. Kalau kita tengok dalam latihan kawat dalam unit uniform tu kita dah nampak. Seorang buat salah semua kena denda. Tapi kalau semua orang tak kaki serentak, semua orang rasa bangga. Jadi dekat situ melahirkan semangat kecintaan kepada kumpulan dan sebagainya. Jadi uniform ni banyak membantu. Kemudian dari segi sukan, dari segi persatuan ataupun kelab kan. Jadi kita tak nak melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik, tapi hubungan komunikasi dia out. Dia tak boleh bercakap dengan orang. Dia tak boleh berkomunikasi dengan baik lah. Maksudnya sepatah kita tanya, sepatah dia jawab. Kadang-kadang menunjukkan bahasa isyarat saja. Jadi mereka tak boleh petah berkata-kata. Itu sebabnya bila pengarah sebut dulu siapa tu, seorang pelajar kita menang di peringkat antarabangsa, pengarah sebut ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan sebut. Asyik sebut nama pelajar itu. Jadi saya pula tak merasa bangga atas kejayaan pelajar itu sebab saya perlu melahirkan 10 orang yang macam itu. Bukan harap dia seorang. Sekarang ni dia dah habis belajar, dia kelas D, dah keluar. Siapa pula nak mengganti tempat dia? Siapa pula nak mengisi itu? Itu sebabnya co-curriculum ini
Dia tidak bangun secara individu. Dia tidak bangun secara bersendirian. Dia mesti ada satu pasukan, mesti ada satu tim. Itu sebabnya kita nak lahirkan, katakan sekarang ni, ditakdirkan pelajar kita tidak belajar bagus. Dia akan menjadi seorang tukang kebun ataupun pencuci tandas ke macam-mana. Tetapi dia jadi seorang tukang kebun yang berhemah tinggi dengan tata kehidupan, dengan cara dia berinteraksi dengan baik dengan orang. Jadi sebenarnya untuk menilai manusia ni bukan dari segi kejayaan, bukan segi kaya dan miskinnya, tetapi nilaian individu itu sendiri yang kita dapat lihat. Kenapa kalau kita lihat orang kaya tak ada kawan? Kemudian kalau kita lihat orang miskin, hidup dia bahagia. Dia tak perlu nak fikir, nak makan di hotel mana, apa semua. Dia tak perlu. Dia bahagia. Itu sebabnya kadang-kadang anak-anak yang pergi sekolah naik basikal bersama ibu bapa lebih bahagia daripada anak yang naik kereta besar tetapi dia hantar oleh kereta. Dekat sini lah konsep co-curriculum orang tak nampak. Apa sebenarnya curriculum ni? Macam mana? Sebab dalam kelas kita belajar subjek matter. Kalau kelas tata bahasa kita belajarlah kata nama am, kata nama khas, itu semua. Itu adalah subjek. Kalau kita belajar sains, kita belajar macam mana mengubati manusia dan sebagainya. Tetapi bila kita masuk ke kelab sains, kita akan jadi lebih bertimbang rasa, lebih berwibawa dalam etika sains itu sendiri. Jadi sekarang, kalau doktor kata bedah. Tetapi doktor yang berfikir secara rasionalnya, perlu ke dia dibedah? Padahal dengan cara merawat atau memberi ubat, dia dah okey. Di sinilah nanti kita akan dapat lihat bagaimana co-curriculum itu akan membentuk jati diri seseorang itu. Tapi pembentukan itu hendaklah bermula daripada tingkat awal. Jangan contohnya, ada orang cakap dengan saya, doktor tak apa, zaman IPG ni kami cincai-cincai lah dulu kan. Besok kami dah kerja, kami tahu lah nak buat macam mana. Ingat pepatah Melayu ada mengatakan, Allah bisa tegal biasa. Maksudnya kalau kita dah biasa monteng, kita dah biasa gini, kita dah biasa ni, hari ini kita bawa-bawa ke sekolah. Okey. Saya ambil contoh lah, macam contoh contohnya macam kita buat assignment lah. Saya risau ni, sebenarnya saya risau. Sebab bila kita dah 2 tahun cuti tanpa kelas bersebuka dan tiba-tiba awak nak pergi praktikal, apa ilmu yang awak ada tentang co-curriculum? Awak tinggi tengok badan awak, montel-montel sekarang ni, bulat-bulat. Walaupun harga ayam mahal, sebenarnya awak lagi mahal sebab awak lebih berat. Jadi apa ilmu yang awak nak sampaikan dari segi praktikal awak ni? Itu yang saya risau. Sebab dia apa? Awak tak ada persatuan, awak uniform pun online, awak permainan pun online, olahraga pun online, semua online. Bila online ni, apakah masalah yang akan awak hadapi di sekolah? Yang inilah yang saya nak share dalam perbincangan kita hari ini. Sambil kita bercerita tentang co-curriculum, kita juga buat persiapan bagaimana awak nak mendapat A dalam praktikum. Kita ingat Dr. Isyamuddin bagi awak A, Dr. Yuznaili bagi awak A, siapa lagi? Segala profesor nak bagi awak A. Tetapi bila co-curriculum awak dapat B, dengan sendirinya anugerah calon cemerlang praktikum akan gugur. Maka awak dapat B saja, awak takkan dapat A+. Kalau awak dapat pun A saja, tak dapat A+. Sebab co-curriculum mesti dapat A baru awak dapat A+ dalam praktikum. Jadi macam mana? Fikir-fikirkan. Okey, baik. Jadi macam Dr. Ishan kata tadi, perbincangan kita ni adalah perbincangan santai, so tak terlalu akademik. Kalau awak rasa ada terbuku di hati, awak nak bertanya, tanya. Kalau saya tak boleh jawab, Dr. Ishan jawab. Kalau tak boleh jawab, kita sama-sama dalam menangis je lah. Kan, salah apa pun. Okey, begitulah Dr. Ishan. Setakat ni dulu. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Dr. Amir. Itu sedikit ya konsep ataupun penjelasan lanjut ya dari Dr. Amir tentang
apa itu core curriculum sebenarnya, ya, luas sebenarnya, dan peranannya juga nampak sangat-sangat signifikan, ya, kepada seorang guru, ya, terutamanya seorang guru, ya, dan apatah lagi untuk pembinaan diri kita sendiri, ya. Saya, ya, sebagai pekongsian pengalaman, ya, saya pernah terlibat dengan, kalau di sekolah rendah terlibat dengan pengakap, ya. Kemudian di sekolah menengah saya terlibat dengan kadet polis, ya. Seawal tingkatan 4 kami ataupun sekolah dah hantar ke kem, semua ahli kadet polis sekolah dihantar ke satu pusat menembak di Kuantan, Pahang pada waktu itu. Jadi umur 16 tahun dah merasa menggunakan rifle M16 pada waktu itu. Ya, rasalah berat dia macam mana, dia bagilah satu set peluru tu, habiskan, ya. Jadi semua peserta pada waktu itu tembaklah dengan tak ada pengalamannya, janji tembak, ya. Kena tak kena tu nombor 2. Tapi menyesallah sebab tembak gunakannya automatik. Bila guna automatik peluru cepat habis. Ya, ada kawan yang dia jimat peluru, dia tembak satu-satu. Jadi dia lama lah menembak. Jadi saya tekan yang automatik, tak sampai seminit habis satu apa kita panggil satu barrel, ya. Tami, ya, satu magazine. Ya, satu tu. Kompak tu, ya. Ya. Kemudian di peringkat yang lebih tinggi saya terlibat dengan Askar Wataniah, ya, Askar Wataniah waktu di IPG, Askar Wataniah, ya, kor perubatan. Cuma bila kor perubatan ni sangat terhadlah untuk kita panggil apa, latihan menembak ni adalah sesekali, ya. Banyaknya bila sebut kor perubatan ni dia lebih kepada ni macam PBSM, ya, pakai baju tentera siap-siap celuring, masuk kelas, ya, belajar nak rawat. Tapi okeylah sebab IPG Tengku Ampuan Abzan waktu tu dia pilih Askar Wataniah kor perubatan. Ya, kalau nak ambil yang 505 infanteri kena join di luar. Ya, ada juga rakan saya yang join di luar. Ya, itu di peringkat IPG. Kemudian bila dah mula kerja saya terlibat dengan JPAM juga. Kemudian satu keadaan saya terlibat dengan kadet bomber, ya. Maknanya bomber tu di peringkat asas sajalah, ya. Tak adalah terlibat bomber bantuan pergi memadam di mana-mana, ya. Tapi maknanya apa, perkara-perkara itulah yang sangat-sangat berharga, ya, untuk dijadikan panduan dalam kehidupan ni. Ya, nampak simple saja kan maksud uniform itu ini, ya, tapi kesannya tu orang yang menganggotainya saja rasa, ya. Flying fox ke aktiviti di air ke, kebanyakannya saya rasai, ya. Alhamdulillah, Masya Allah, ya, itu pengalaman. Baik. Jadi kita terus kepada Dr. Amir, ya. Tadi Dr. Amir dah sebut tentang konsep asas kurikulum, ya, dan seterusnya. Mungkin Dr. Amir boleh share, ya, pengalaman Dr. Amir sendirilah dalam bidang kurikulum ni, ya, supaya dapat jadi inspirasi, ya, kepada semua pelajar, terutama pengalaman, kita mulakan pengalaman yang indah lah, ya, terlibat aktiviti kurikulum di dalam negara dulu. Lepas tu baru ke luar negara, ya, kerana para pelajar kena ingat, ya, Dr. Amir ni banyak terlibat aktiviti di luar negara. Nanti dengarlah apa dia nak cerita, ya. Jadi cerita bahagian pertama ni cerita tentang dalam negara dulu. Lepas tu cerita tentang luar negara. Baik, silakan Dr. Amir. Baik, Dr. Hisham, terima kasih, ya. Saya sebenarnya tak suka nak cerita hal-hal peribadi ni, tapi demi untuk bersama lah kan. Okey, saya terlibat dalam banyak perkara lah di peringkat awalnya dengan mula-mula yang pertama sekali kena minat sebab saya terdiri daripada, saya ni adik-beradik ramai 11 orang, jadi saya nak suluh. Jadi satu cara saya nak riliskan tension saya adalah melibatkan diri dalam curriculum, sebab kalau saya berada di luar rumah saya rasa bahagia.
Sebab saya kalau balik rumah saya kena cuci tahi adik lah, kena buai diorang lah, kena bantu susu lah sebab anak sulung kan. Jadi banyak tanggungjawab saya. Tapi dengan melibatkan diri dalam kurikulum ni, saya akan ada relay station lah. Tetapi akhirnya saya sedar bahawa kurikulum ini menyebabkan saya lebih rapat di rumah. Sebab saya sedar kalau saya boleh jaga hati kawan saya, kenapa tak saya boleh jaga hati mak bapak? Kat situ saya belajar. Okey, waktu sekolah rendah lagi, saya memang minat uniform lah. Jadi oleh sebab bapak saya tak mampu masa sekolah rendah tu, saya nak pakai uniform penakap. Saya selalu ikut kawan pergi tengok dia punya perjumpaan penakap. Jadi satu hari cikgu dia tanya, kenapa you tak masuk? You tengok je. Dia kata saya tak mampu nak beli baju. Jadi cikgu tu buka dia punya scarf, dia bagi saya pakai. Sekarang you masuklah penakap. Penakap tak perlu uniform. Lupa round satu dunia, yang penting scarf. Jadi akhirnya saya masuklah. Jadi bila saya nak masuk tu, oleh sebab scarf tu saya dapat daripada seorang guru. Saya masa tu ada minggu kerja tu. Jadi saya kumpul duit daripada minggu kerja tu, saya beli uniform. Jadi saya tak sangka pula akibat perbuatan saya itu, saya diiktiraf sebagai pengangkat kanak-kanak terbaik daerah pada ketika itu. Jadi saya pun menung sebab apa? Rupanya buat kerja bodoh ni ada orang hargai. Masa tu saya anggap kerja bodoh sebab duit saya sendiri keluar, masa saya keluar, tapi ada pengiktirafan. Jadi saya rasa, rupanya kita ni buat kerja, kalau kita tak fikirkan orang nak bagi kiraf, kerja tu seronok. Tiba-tiba orang baru. Jadi bila saya teruskan ke sekolah menengah, sekolah menengah saya banyak masuk pidato. Sebab saya ni saya pernah jadi ketua pengawas masa tingkatan 5, lepas tu tingkatan 6 pun jadi ketua pengawas. Lepas tu banyak melibatkan ini, rapat dengan guru lah, Saya hari sukan, saya pasang wiring dan sebagainya, speaker tu. Jadi sewaktu tingkatan 3, bayang tingkatan 3, saya dah dapat anugerah pengangkat raja. Pengangkat raja yang paling muda dalam Malaysia pada ketika itu. Sekarang ni tak boleh. Siapa nak dapat pengangkat raja mesti tingkatan 5. Zaman saya dia tak ada had umur, jadi saya dah habis tingkatan 2 semua silibus. Jadi tingkatan 3 tu, lepas SRP, zaman saya SRP, saya pergi pentara dan saya lulus. Jadi lepas saya lulus itulah, saya berhenti pengangkat. Sebab tak ada apa benda yang nak ambil lah. Jadi bila keadaan begitu, cikgu Benar Sabit saya, dia tolong saya, ajar budak ni tolong cemas. Masa itulah saya terfikir, cikgu ni demam ke apa? Ada pula aku penangkap suruh ajar Bulan Sabit. Tapi cikgu tu cakap apa? Saya yakin dengan kebolehan. Jadi saya pelajar lah, train pasukan Bulan Sabit, kawat, belajar pencemas, ajar CPR semua. Percaya tak, lepas SPM, cikgu tu dapat surat untuk pergi kursus Bulan Sabit. Cikgu tu nak kena pergi kursus Bulan Sabit. Tapi masa tu dia nak kahwin. Jadi dia bagi surat tu pada saya, Amir, ni ada kursus Bulan Sabit. Ini masa depan awak pergilah. Itu bodoh kan, budak sekolah. Pergi je lah. Pergi masa tu buat di KM Jasim Melaka. Saya pun pergilah kursus tu. Dalam kursus tu saya seorang je budak. Lain semua orang tua, cikgu-cikgu. Jadi bila saya pergi kursus tu, orang tanya, awak ada ini? Tak ada. Awak ada ini? Tak ada. Awak tak ada ini. Jadi orang semua kursus relax, saya kursus teruk sebab saya kena ambil exam. Semua exam tu. Jadi bila saya dah ambil exam tu, saya dapatlah tauliah Jurulatih Muda Negeri Melaka. Untuk Bulan Sabit Merah. Tu sebab saya kata, daripada pengangkat aku dapat Bulan Sabit. Jadi masa saya nak interview masuk sambung belajar mana-mana, saya ada banyak sidil tu. Kerja pengangkat ada, sidil Bulan Sabit ada, sidil ini ada. Dan kemudiannya masa sekolah dulu, saya memang tak berapa aktif sukan lah. Tetapi kalau acara lontar-lontar itu memang bidang saya lah. Sebab dulu saya cabi. Saya cabi. Kalau saya baling orang yang roboh ni, kalau kena. Jadi saya melibatkan bidang sukan yang kedekat lah. Terkait tali, letak peluru, letak cakra. Jadi itu memang orang gemuk kan, lagi tak boleh. Jadi dekat situ, kita kena tahu kita jangan rasa rendah diri kalau kita gemuk, kita tak boleh buat tu. Jangan. Sebab
Co-curriculum ini sebenarnya menghilangkan rasa malu kita. Jadi dari situlah bila saya naik, akhirnya bila saya masuk ke IPG, masuk ke zaman maktab lah. Zaman maktab tu cuba bayangkan orang lain sibuk nak pergi kursus-kursus itu, saya dah ada dah. Saya nak masuk bulan sabit, saya dah sedia lagi sebelum masuk. Nah, okey, kemudiannya bila saya nak masuk melakar, orang lain baru pergi kursus-kursus, saya tahun pertama saya dah dapat mana kayu. Jadi saya pula dilantik sebagai penolong Tun Jaya. Sampai sekarang saya ada taliah tu saya simpan. Sebab saya lah pertama, student yang pertama dalam Malaysia yang belajar menjadi penolong Tun Jaya. Saya simpan tu, bagi kenangan. Okey, jadi laman awal tu dah ni lah. Kemudiannya mulai ni saya dapat tawaran pergi situ, pergi sini. Jadi sampailah satu ketika di mana saya dihantar ke Korea untuk program pertukaran belia lah. Jadi bila program belia ni, saya pun itulah kali pertama saya bercakap orang putih macam rakyat Indian. Tapi budak kampung, tak boleh cakap orang putih. Tapi Tuhan bantu saya dengan saya mengajar di Damansara Jaya lah. Di mana sekolah itu majoritinya cakap bahasa Inggeris. Berbanding dengan bahasa Melayu, dekat situ lah saya peluk bahasa Inggeris saya. Jadi bila dah sampai ke Korea, lepas tu dapat peluang kedua ke Jepun. Dan akhirnya bila saya pegang satu jawatan ini akan menyebabkan saya terpaksa pergi luar negara. Lepas tu bila Kementerian Belia dan Sukan dah tahu, saya pergi KABESA, Kapal Belia Asia. Pusing satu Asia Tenggara ni untuk 10 negara. Itu sebab saya jadi aminai KABESA. Lepas tu saya join Pamaja. Pamaja ni saya dihantar ke Jepun selama 6 bulan untuk berkursus. Okey, lepas tu dia sebenarnya saya bagi tahu simple lah. Saya tak nak cerita kehebatan saya lah, tapi saya nak share dengan waktu saya di Ilmu Khas, semua pelajar saya bagi peluang. Sebab pelajar ni peluang dia banyak tau. Itu sebabnya kalau masih ingat lah siapa yang pernah jadi menti saya akan sebut. Dah habis fikir ke masuk IPG ni. Sebab IPG ni dia tak bagi peluang untuk awak mewakili tau. Macam di UST, kalau awak dapat peluang mewakili Malaysia, contohnya Kementerian Belia ada menawarkan Malaysia Fukuoka. Maksudnya pelajar Malaysia akan belajar di Fukuoka 1 semester. Dan kemudian pelajar Fukuoka tu dia belajar kat sini 1 semester. UST buat. Malaysia Sari. Malaysia pergi ke England belajar. Pelajar England 10 orang datang ke sini belajar. Ikut silibus kita. Ada. Jadi saya pernah mengikuti program-program tu. Tetapi sekarang ni tak boleh. Itu sebabnya bila budak-budak IPIK 15 orang dapat, saya rasa sangat kecewa sebab mereka mendapat tawaran daripada Kementerian Belia. Tetapi IPGM tidak membenarkan mereka pergi. Contohnya kalau pergi ke Sari tu 3 minggu, berarti budak tu kena repeat ataupun mengulang semester. Jadi itu yang saya rasa sedih. Ini beza IPG lah. Itu sebabnya saya kata kalau awak ada peluang khusus 3 hari, 4 hari tu pergilah. Jadi bila terlibat banyak dengan program-program belia, program-program itu, program ini, akhirnya dalam satu majlis lah saya dilantik sebagai core team, maksudnya sebagai think tank untuk ahli fikir bagaimana untuk mewujudkan persefahaman dan kedamaian untuk peringkat Asia Pasifik. Maksudnya ada 26 negara. Saya antara 6 orang yang akan menjaga 26 negara. Itu sebabnya pada, yelah kerjanya teruk lah. Maknanya jaga 26 negara kan Malaysia untuk menjaga. Tapi akhirnya dia membuahkan hasil lah. Sebab Malaysia menjadi negara yang ketiga terbaik di dunia. Kalau sekarang ni tengok SDG ya, Sustainable Development Goal yang Datin Tusha tu cakap. Datin Tusha tu boleh cakap. Tapi dia tak tahu sebenarnya Malaysia ni adalah nombor 25 dalam dunia. Saya boleh cakap sebab saya ada rekod. Semua senarai itu ada. Jadi pencapaian Malaysia dari segi budaya, dari segi ni kita nampak. Kita lihat. Itu sebabnya saya selalu galakkan pelajar masuklah apa saja aktiviti Koko yang ada masuk. Sebab dia, Koko ni tak berguna masa kita sekolah tau. Dia berguna bila kita dah jadi orang. Kita dah jadi orang dewasa tu baru kita nampak. Allah. Cuba kita bayang
Dulu ada rakan muda, menteri sibuk. Siapa yang tak masuk uniform, siapa tak masuk satuan, siapa tak masuk ini, kena masuk rakan muda. Kenapa rakan muda dibuat kan? Sebab untuk membantu golongan belia, dia tercicir. Tetapi kalau kita macam awak ni, bukan golongan tercicir sebab awak ikut persekolahan, ikut ni. Jadi awak boleh buat. Itu sebabnya saya rasalah kalau nak ceritakan apa yang saya capai, memang saya yang pertama, saya berterima kasih kepada kerajaan Malaysia lah. Sebab kerajaan Malaysia memberi satu ruang dan peluang kepada semua rakyat. Semua rakyat, tak ada pilih kasih, cuma orang yang tak tahu. Contoh saya ambil contoh. Tahun pertama saya mengajar di Damansara Sarajaya. Saya mengajar di Damansara Sarajaya. Saya ajar pelajar saya cakap, ni saya nak share ni. Pelajar tu sekarang ni orang hebat lah. Saya cakap, kacang tanah tumbuh daripada akar. Pelajar-pelajar lain semua, betul. Sebab kami makan kacang tanah. Kacang tanah, dia tumbuh nama kacang tanah daripada akar. Ada seorang pelajar Cina, Tan Yang Pun. Saya ingat nama tu, sampai mati tu saya ingat Tan Yang Pun. Dia kata, cikgu, kacang tanah tak tumbuh daripada akar, cikgu. Kacang tanah tumbuh daripada pucuk. Awak tahu apa saya jawab? Siapa cikgu? Awak cikgu ke saya cikgu? Jadi budak tu pulang dengan rasa tak puas hati. Jadi keesokan harinya dia datang, dia bawa ensiklopedia dalam 7-8 yang dia dah tanda muka surat. Dia tunjuk kat saya, cikgu. Cikgu baca ni. Bila saya baca, betul rupanya kacang tanah itu akan tumbuh misai daripada pucuk. Misai itulah yang akan masuk ke dalam tanah dan menjadi kacang. 8 buku tu dia tunjuk. Ensiklo Britania ni. Allah mak, saya tertampar lah pada ketika itu. Nenek saya kata, bapak awak apa? Bapak saya ni, bapak dia ni pengarah taman apa lah. Jadi saya minta maaf dengan dia on the spot. Ini semenjak hari itu saya akan berhati-hati dan saya akan ambil tahu. Tetapi oleh sebab dia ni pelajar yang cemerlang, pelajar terbilang, dia bagus dalam Kokpo apa semua ni. Dia mendapat Universiti ASEAN. Dia dapat beasiswa ASEAN. Tak ramai orang tahu. Saya rasa awak pun baru tahu hari ni ada beasiswa ASEAN. Beasiswa ASEAN itu adalah untuk pelajar cemerlang UPSR yang akan dihantar ke Singapura, Universiti Singapura untuk belajar di sana. Banyak orang tak tahu ni. Banyak orang tak tahu. Hanya orang-orang tertentu je tahu. Jadi pada ketika itulah baru saya tahu. Yang sekarang ni Tan Yang Pun ni dah migrate ke Amerika, dia menjadi salah seorang daripada orang penting kat sana lah. Jadi maksud dia, kalau kita berilmu, kita ada sesuatu dalam diri kita yang orang nampak, kita mungkin tak nampak. Macam Cik Tishan juga lah, Dr. Amir banyak ini, banyak ni. Bagi saya tak ada apa, sebab benda tu dah biasa. Jadi bagi saya tak ada apa yang nak dibanggakan dalam ini. Cuma saya akan rasa bangga kiranya pelajar saya ataupun anak murid saya jadi lebih hebat daripada saya. Itu yang kita harapkan. Contohnya macam sekarang ni kan. Kalau tengok filem Mat Kilau. Kalau kita dengar sejarah Mat Kilau, tak berapa hebat. Tapi bila melihat filmnya, itu hebat. Jadi yang itu yang menjadi kebanggaan. Macam contoh, kalau siapa yang pernah ikut saya lah. Siapa yang pernah ikut saya ikut aktiviti, awak akan nampak beberapa benda yang boleh awak buat untuk diri awak. Itu sebabnya banyak orang tak nampak kurikulum ni macam mana tu. Kadang-kadang kurikulum ini mengajar kita erti kedewasaan, erti kemanusiaan, erti keagamaan dan sebagainya. Itu sebabnya kadang-kadang banyak orang lah, dia anggap bila dia sibuk dengan aktiviti dia tak perlu sembahyang. Ini sebenarnya bila kurikulum awak akan belajar cara jam banyak benda lah. Even tu askar dalam peperangan pun dia ada sembahyang medan dia panggil. Berapa orang sembahyang, berapa orang jaga keliling. Jadi yang ini yang kita nak, kita ada ilmu tu. Contohnya kan, kalau saya selalu usik pelajar kan. Kalau awak nak bertunang, perlu tak awak tanya tunang awak berapa panjang tapak kaki dia? Perlu, banyak yang cakap perlu. Tapi sebenarnya tak perlu. Dengan hanya awak ambil pergelangan tangan awak ni, sini, sampai ke situ ni, itulah panjang tapak kaki awak. Nampak? Matematik awak tak belajar benda tu. Tapi dalam ceramah ni awak ajar. Kalau tak percaya, ukur sekarang. Tak ada orang nampak kan?
Kau kat rumah, kau ukur sendiri. Betul tak betul? Itulah awak punya kehebatan yang orang tak tahu. Jadi melalui Koko ni lah banyak benda yang kita belajar. Contohnya, kalau awak masuk unit uniform ni, dah tentulah awak akan belajar tentang survival dan sebagainya. Jadi banyak membantu. Itu sebabnya bila saya duduk ni kan, sekarang ni saya dah tak lama lagi nak pencen, saya nak bersara. Jadi saya fikir dengan melalui co-curriculum ni, saya dah pusing 3 suku dunia. 3 suku dunia saya dah pusing. Saya ada 18 pasport yang dah dipotong. Ini daripada zaman sekolah. Dan kemudiannya saya pun ada kawan hampir seluruh dunia. Itu sebabnya kalau misal kata ada ruang anak saya sambung belajar ke mana-mana, saya akan minta kawan saya handle. Saya tak boleh, saya handle. Kalau tu anak sulung saya pergi Canada pun, saya contact dengan Canada, please take care of my son, anak saya pula sampai sana, dia tak payah rumah saya, semua dia orang urus dah. Itulah manis ni kalau kita ada ramai kawan sedunia. Okey, kemudian dari segi itu pun juga kalau misal kata saya pergi ke Jepun, saya nak makan. Oh brother, don't eat. You wait for a while. Asyik, kenapa dah lapar ni? Oh no, there's a pork inside, you cannot eat. We buy a new one for you. Nampak? Kawan kita lebih sensitif, dia lebih tahu. Saya pernah dekat Jepun waktu tu saya dekat Tokyo lah, dekat Disneyland. Jadi waktu tu dah sampai waktu semayang tau. Memang kena semayang dah. Sebab waktu tu snow. Jadi kita tak tahu Zuhur pukul berapa, asal pukul berapa, tapi saya dah agak dah ini sampai waktu semayang. Jadi macam mana nak semayang? So saya tanya kawan saya, Jepun, dia tak faham kiblat. Jadi dia bawa saya pergi satu shopping komplek. Di shopping komplek tu kat lantai dia ada kompos tau. Now you choose which direction is yours. So kita dah tahu kompos. Bila kita berada di negara tu, dia kata 230 darjah berapa. Masa tu ada panduan lah. Kita ikut je pun. Jadi nampak tak? Maksudnya dari segi itu kita akan dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat tempat. Itu sebab kadang-kadang ni bila saya berjumpa dengan orang saya ambil Mongolia orang Mongolia tak makan ikan. Itu sebabnya bila dia datang Malaysia, ya Allah, apa ikan pun dia balun. Sebab di negara ni tak ada sungai. Kalau ada pun sungai yang kecil-kecil je, yang ikan pun tak hidup. Jadi yang ni kita tengok budaya masyarakat dia. Contohnya macam saya pergi ke Thailand kan. Thailand dia sistem pendidikan dia ada 3 perkara tu yang saya suka. Sebab dia belajar, dia kata dalam hidup kita ni kita perlu hormat kepada 3 orang sahaja. Yang betul-betul hormat ni, yang kau tak boleh kau mengajar, tak boleh lawan, tak boleh apa. Yang pertama mak bapak, yang kedua cikgu, yang ketiga suami mom. Jadi apa yang berlaku waktu saya beratur ramai-ramai ni, tiba-tiba saya dah penat. Jadi ada seorang pelajar tanya, "Sir, what you do for living?" "Oh, I'm a school teacher." Bayang sepanjang-panjang barisan tu tiba-tiba jadi kosong. Kita terus ke depan. Tetapi cuba tengok pelajar Malaysia. Akan berlaku macam itu. Jadi itu sebab saya kata pelajaran adab, pelajaran apa ni semua terdapat dalam curriculum. Kalau kita tak bercampur dengan masyarakat setempat dalam curriculum, jadi kita jadi rugi. Itu sebabnya saya galakkan anda masuk Koko. Sebab Koko ni contohnya, banyak orang main bola sepak, kenapa bergaduh? Tapi kalau kita ada Koko, kita sedar bahawa kadang-kadang body contact tu bukan disengajakan. Kan? Jadi dekat sini lah letaknya kita punya kesabaran, banyak perkara lah ada uji kena Koko ni. Itu sebabnya saya galakkan lah. Macam kawan saya, saya bagi tahu kawan saya, Cik Tio ni sekarang ni mengajar di IPIK. Tetapi dulu mana Chong Wei pergi, dia akan pergi sebab dia empire dunia. Jadi dia bermula jadi empire tu zaman di IPG. Waktu di IPG dia dah jadi empire untuk Selangor, Kuala Lumpur dan sebagainya. Cuba tengok Nicole David Cuba tanya Datuk Nicole David. Dia main squash start umur berapa tahun? 3 tahun. Itu sebab dia boleh maju sekarang.
Kita umur 23 tak mula apa-apa lagi. Bila nak mula? Tu sebabnya saya suka awak masuk IPG sebab awak asalnya kokok A. Kokok A. Baru-baru ni ada orang jumpa saya lah. Bang, tolonglah bang, anak saya tak dapat masuk IPG ni. Orang lain dapat. Kokok apa? Oh, dia pun balik tanya anak dia. Telefon sekarang. B. Nampak? Tahu dah. B memang tak boleh. B boleh masuk universiti. Tapi A masuk IPG. Itu syarat nak masuk IPG. Kokok mesti A. Awak memang cemerlang. Cuma awak tak tunjuk kuku awak lah. Saya baru-baru ni saya ada tanya beberapa orang pelajar lah. Saya nak buka tim bola baling. Oh, saya pemain kebangsaan, saya pemain negeri, saya pemain ni. Di mana awak selama hari ni? Di mana awak selama hari ni? Simpan. Padahal saya besok saya akan mesyuarat lagi sekali ya. Majlis Sukan IPGM. Awak tahu Majlis Sukan IPGM duit ada berapa bilion? 3 bilion tak pakai. Duit tu, duit Majlis Sukan IPGM tu duit awak. Melalui yuran yang awak bayar tu. Tapi awak tak gunakan. Bangga 3 bilion. Saya dengar apa tu projek. Allah 3 bilion. Banyak. Jadi tu sebab saya gunakan kesempatan ini untuk belajar. Saya nampak dekat sini, awak kepincangan awak itulah dia. Awak tak ada koko. Okay, terus terang saya kata, awak tak ada koko. Awak cuma koko subjek. Awak belajar. Awak ada subjek persatuan, awak ada subjek permainan, awak ada subjek olahraga, awak ada uniform. Tetapi awak bergiat sendiri tak ada. Saya belum pernah dengar lagi belajar. Contohnya lah, kita ambil contoh. Mendaki Gunung Nuang. Ada orang pergi? Tak ada. Tapi kalau budak universiti, berlambat-lambat yang pergi. Kalau contohnya perlawanan persahabatan dengan Black Dragon. Salah satu pasukan rugby lah. Itu tak ada. Contohnya macam UPM, anak Ranun. Kejap-kejap lawan dengan ini, kejap-kejap lawan ni. Sampai lawan dengan Australia, New Zealand punya tim, All Black. Itu tak ada. Padahal kita kat sini sebelah Mesin Raya, depan Menara Rebung, belakang Tawakal, apa semua kemudahan banyak. Tak guna kan? Itu sebabnya saya sayangkan awak ni lah. Saya rasa ramai IPG ni gunakan. Terutama kelas F. Kelas F awak tinggal berapa tahun lagi? Kelas A tak apa, dia banyak lagi. Yang kelas E lagi lah pula, dah hujung dah. Itu sebabnya penting co-curriculum ni dalam kehidupan. Sebab besok bila awak sampai ke sekolah, awak jangan ingat cikgu bahasa Melayu tu. Saya pergi ke sekolah, saya sebenarnya pengajian bahasa Melayu. Tapi saya kat sekolah, saya tak mengajar bahasa Melayu. Saya jadi siswa PIBG, saya mengajar PJ. Sebab sekolah saya tak ada cikgu lelaki. Jadi kalau awak tak ada kemahiran skill tu, macam mana? Awak nak jadi siswa PIBG, awak ingat senang. Kerana pula kawasan awak tu YB dia jenis aktif, kejap-kejap panggil cikgu, kejap-kejap panggil cikgu. Apa yang awak dapat? Saya dulu jadi siswa PIBG, sampai kalau awak pernah dengar lah nama Mokta Dalan, Adun Perdana Jaya. Jadi cikgu jadi siswa PIBG, cikgu jadi saya punya siswa. Siswa ni apa? Ucapan. Kita buat apa? Satu ucapan saya bayar cikgu RM5,000. Tapi saya tahu lah, saya kena cek bahan, apa rumah dia bucak tu semua. Ini masukkan video. RM5,000 untuk satu ucapan. Kena 3 ucapan, tak payah kerja lah. Jadi dekat situ lah saya kata, kepercayaan masyarakat terhadap guru ni tinggi. Jadi kalau awak tak ada kuku, awak tak terlibat dengan persatuan, awak tak terlibat dengan aktiviti-aktiviti, inovasi ke apa tu. Jadi awak cikgu yang macam mana? Awak cikgu yang macam mana? Awak tak tengok lagi Dr. Hisham, betapa hebatnya dia. Saya tak nak cerita lah tentang Dr. Hisham ni sebab saya pun risau tengok dia. Sebab kehebatan dia tu mengatasi kehebatan saya. Cuma dia tak sebut awak tadi. Dia dengan Wataniah dia, dengan JPAM dia. Saya pun masuk JPAM dulu. Tapi JPAM saya lantikan. Saya dapat Kapten Kehormat. Sebab kononnya saya mengajar di IE masa tu. Dapat Kapten Kehormat. Jadi pakailah 3 paku. 3 paku yang tak membawa apa-apa makna. Saya tahu absolute. Saya tahu menyelamat di air. Saya tahu buka enjin bot, pasang balik.
Itu kursus yang saya lalui sebab Jepang ni dia pun ada bidang-bidang kemahiran masing-masing. Macam tadi saya masuk keubatan dan gigian angkatan tempur. Memang kerja dia tu lah, home nursing dia kena buat lah. Tu sebab katil asrama dia boleh handle lah macam mana. Kalau masuk ubatan tu, saya bagi tahu katil asrama tu warden tarik macam mana pun dia tak akan buka. Sebab dia ada teknik dalam tentera nak buat. Saya pernah lalui kursus tu dulu, home nursing ni. Okey, situlah sikit-sikit Cik Syam nak cerita ni kan orang kata riak pula. Kita just share je lah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kita dah dengar ya kongsian pengalaman ya Dr. Amir ya tentang penglibatan beliau dalam negara dan juga terlibat dengan aktiviti-aktiviti kurikulum di luar negara ya, di Jepun ya, di banyak lagi sebenarnya ya yang saya faham ya, beliau terlibat sebenarnya ya. Jadi seawal sekolah rendah, sekolah menengah lagi ya, beliau sangat aktif ya. Baik, jadi saya harap ya ini memberi satu inspirasi lah ya kepada semua pelajar ya. Kalau tidak pun untuk para pelajar sendiri ya, terus terlibat ke peringkat lebih tinggi, nanti jadikannya sebagai inspirasi untuk ya memberi galakan kepada murid-murid di sekolah rendah ya. Jadi awak tenaga yang masih muda ya, apabila sampai ke sekolah memang pihak sekolah sangat-sangat mengalu-alukan ya. Faiz, Syahira, Nadiha, siapa lagi ya, Husna, memang guru besar dan semua warga sekolah menanti-nantikan ya kehadiran guru-guru muda ini. Ya, untuk apa? Salah satunya ya menyegarkan, menggerakkan kurikulum di sekolah. Ya, nak harapkan golongan-golongan warga emas yang ada di sekolah tu apa sangatlah yang mereka boleh buat ya. Mungkin pada mereka zaman mereka dah berlalu ya. Jadi dengan mengetahui pengalaman-pengalaman yang dikongsikan ini sedikit sebanyak memberi semangat ya kepada pelajar semua. Nanti bila sampai ke sekolah nanti gunakan ya peluang yang ada itu untuk serius ya membangunkan kurikulum di sekolah. Ya, itu harapan pihak sekolah sebenarnya ya. Mereka tak sebutlah secara direct ya, tapi saya percaya jika para pelajar semua memberi komitmen yang tinggi terutama dalam kurikulum di sekolah, mereka sangat-sangat beruntung dan berbesar hati ya. Kalau setakat nak mengajar tu, bukan saya kata PDPC yang baik itu tak perlu ya. Mengajar tu insya-Allah ya, semua yang ada di sekolah tu dengan pengalaman yang ada semua boleh mengajar ya. Tak ada masalah ya. Cuma bila sebut tentang kurikulum ni ramai yang dah surrender ya di sekolah ya. Jadi pasangkan niat ya, satu hari nanti bila berada di sekolah cuba memberi yang terbaik dalam kurikulum ya. Terima sahaja ya, macam Dr. Amir kata tadi, apa saja kalau kata nak minta jadi guru pangkap boleh ya, nak minta jadi guru PBSM boleh ya, nak jadi penasihat persatuan silat boleh, walaupun selama ni tak tahu silat kan boleh ya. Kerana penasihat itu hanya menguruskan dalam masa yang sama, belajarlah ya. Carilah guru silat di luar dia ya, terutama apabila awak posting di mana Faiz, di kawasan-kawasan yang agak pedalaman sikit, biasanya pasti ada ya persatuan silat yang ada dalam kampung tu ya. Maklumkan kepada guru besar ya, saya nak wujudkan pasukan silat di SK SK Kampung Bantal ya. Tahu kat mana SK Kampung Bantal? Di sana tu, di Hulu Temeling sana ya. 3 jam 4 jam naik bot panjang baru sampai ya. Jadi jangan awak bila berada di kawasan-kawasan yang begitu awak beritahu guru besar nak wujudkan kelab robotik
memanglah tak tak ada sambutan kan. Kalau ada sambutan pun dengan prasarana yang ada tak jadi ya. Jadi kena sesuaikanlah. Macam tu ya. Nampak dah ada idea di situ. Masya-Allah. Alhamdulillah. Baik. Jadi ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya. Ya, nak penjelasan lebih lanjut. Kalau nak tahu tentang peraturan permainan pun boleh ya. Dr. Amir tahu semua insya-Allah ya. Peraturan terkini bola sepak ke futsal ke badminton ke ya. Saya faham sekarang sibuk nak main badminton, ramai orang nak main badminton kan. Ya, anak saya pun nak main badminton, tiba-tiba nak main badminton ya. Rupanya musim badminton sekarang ni punya ya. Macam tu. Boleh tanya tentang peraturan ya. Bukan ya apa-apalah yang melibatkan dan sebagainya. Boleh ya. Boleh tanya, boleh tulis, boleh voice apa saja. Baik. Seterusnya, Dr. Amir ya. Saya lihatlah soalan-soalan yang saya dah sediakan ini ya. Jadi Dr. Amir ya, biasanya kita tahu persepsi orang lah kepada guru-guru yang aktif kokoh ni dia agak rendah ya berbanding dengan persepsi guru-guru yang cemerlang dalam PDPC, guru cemerlang akademik ya. Jadi macam mana tu Dr. Amir, kita nak ubah persepsi orang ni ya supaya guru cemerlang kokoh ni juga ada tempat ya, ada tempat di mata masyarakat ya, di mata pentadbir ya. Jadi pentadbir kena tengok jugalah ya, kalau cikgu ni selalu bawa pelajar terlibat macam-macam program di luar ya, supaya ada kita panggil apa ya, nilai yang lebih baik lah ya di masa masyarakat. Pandanganlah Dr. Amir, silakan. Okey, baik. Jadi pandangan masyarakat ni berbeza-beza. Jadi kita tak dapat nak memastikan lah. Tetapi saya nak ingatkan satu perkara. Okey. Saya dulu praktikum pertama saya di Sekolah Kebangsaan Damansara Jaya 1. Okey, saya praktikum 3 bulan tau praktikum. Jadi semasa praktikum tu saya antara orang yang lemah lah. Betul, orang yang lemah. Ikut statement Dr. Isyamuddin tadi, orang kokoh, dia lemah lah. Jadi saya waktu dalam praktikum tu saya mengalami pembedahan appendix menyebabkan saya cuti lebih 2 minggu lah. 2 minggu saya cuti. Jadi bila saya cuti 2 minggu, pensyarah naik angin lah. Pensyarah naik angin. Mama, aku bagi kau fail nanti. Kau mengulang balik semula. Saya pun takut lah. Tetapi pengetua guru besar saya pada masa itu, Datin Hajar Siti Andon, isi kepada Datuk Jumat, pengarah bahagian sekolah. Dia tengok saya, oh dia ni okey tau. Saya kata apa yang okey? Jadi pengertian saya, awak ni okey. Cuma awak sakit hari tu. Orang menghukum sebab awak sakit. Jadi buktikan yang saya tak salah. Dia cakap buktikan pada saya yang saya tak salah. Jadi saya pun fikir mengajar semua orang boleh mengajar. Sebab saya mengajar saya dah dapat A. Mengajar semua orang boleh mengajar. Apa yang menjadikan aku lain daripada orang lain? Jadi saya buat perkhemahan di sekolah itu. Pertamanya sekolah tu dah buka 7 tahun. Saya lah guru pelatih pertama yang buat perkhemahan di sekolah itu. Siapa yang bantu saya? Semua rakan-rakan praktikum saya 8 orang. Satu sekolah. Semua bantu. Aku kata kau pandu puki kau bawa macam-macam. Kau bulan sabit kau bawa macam-macam. Masa tu KRS tak wujud. Masa tu ada senior yang bilik. Senior yang bilik kau bawa macam-macam. Lepas tu kau bayang lah. Saya lah antara tim yang main bola sepak pakai kain plekat atau kain batik. Cuba bayangkan. Orang-orang Damansara tak pernah tengok main bola sepak pakai ni. Lepas tu acara petang sukan nikah tangkap itik. Seorang pun tak dapat tangkap itik. Memang orang gila lah tangkap itik. Itik akan terbang.
Tetapi dia punya seronok tu, sampai dia orang lupa yang dia orang ni eksekutif. Damansara Jaya paling rendah pendapatan mak bapak 10,000. Paling rendah. Sekolah saya tu sekolah ini. Jadi, sebab bila buat perkemahan, tilam, lori tilam sampai, hantar tilam baru untuk anak dia orang. Saya kata, wah, ini. Tapi, disebabkan itu, pengerusi PIBG dengan guru besar hantar surat ke Kementerian Pendidikan Malaysia supaya 8 orang yang ditempatkan di sekolah itu untuk praktikum posting di sekolah itu. Jadi sejak itulah saya duduk di KL. Posting, praktikum. Sekolah dah panggil lah. Nakkan kita ke situ. Jadi itulah kalau kita orang kata Koko ni dia tidak dinilai sebagai orang kedua, itu silap lah. Sebab sebenarnya Koko ni kalau nak tengok pengiktirafan guru-guru, anugerah guru yang baru-baru dicanangkan bulan 5 hari tu, tengok. Anugerah guru Melaka, anugerah guru Pulau Pinang, anugerah guru yang saya ikut lah, anugerah guru Kedah. Sebab mereka buat sambutan tu selepas Hari Guru Kebangsaan. Kita di Bahasa Melayu ni kita buat sebelum Menteri bercakap. Jadi bila saya tengok dekat situ, mereka cemerlang dari segi PDP tetapi disokong dengan Koko. Kalau harap PDP saja tak jadi apa. Sebab saya yakin dan percaya 27 orang yang ada depan saya ni boleh mengajar. Sebab mengajar ni ada 2. Satu seni, satu gifted, satu belajar. 3 sorry lah. Satu seni, satu gifted, satu mengajar. Ada orang dia tak boleh mengajar. Tetapi seni mengajar tu dia ada. Bila dia cakap orang dengar, macam awak dengar lah, macam saya beza kan. Saya kontra dengan Dr. Isham. Dr. Isham ni dia lembut. Semua begini. Tapi saya jenis agresif. Saya suka yang laju-laju. Jadi yang ini berbeza. Jadi kekuatan awak dalam mengajar tu dah memang ada. Sebab dah tertulis Lauh Mahfuz yang awak akan jadi guru. Jadi kepakaran awak jadi guru tu memang saya yakin guru permulaan takkan jadi apa. Sebab awak baru guru permulaan. Awak boleh tahu psikologi secara detail, awak boleh tahu pedagogi, endagogi tu semua awak tak berapa mantap sebab awak baru belajar. Tetapi dia akan develop dalam 5 tahun. 5 tahun tu, tahun ke-6 tu awak dah mula power dah. Tahun ke-6 ni dah boleh awak belajar, boleh cemerlang. Dalam awak punya grade. Dah boleh mohon. Saya ramai pelajar saya dah jadi guru cemerlang. Sebab sebenarnya bila awak expert dalam Koko, ilmu Koko ni lah yang awak akan mengajar dalam kelas. Ilmu Koko ni lah yang awak ajar dalam kelas. Okey, contoh. Saya ambil contoh Saya ajar, ini habis saya ambil contoh lah. Saya selalu buat, saya selalu ajar pelajar saya. Ni pelajar IPG mula-mula masuk jumpa saya di orientasi. Satu-satu saya sayang ibu. Semua orang menjerit. Alah lagu tu kami semua boleh nyanyi. Okey, nyanyi. Mereka nyanyi slow. Semangat lagi. Akhirnya mereka nyanyi dengan kuat-kuat terus semangat. Okey, sekarang nyanyi saya bagi semua A+. Sekarang ni nyanyi dengan penggerakan. Bila jumpa huruf konsonan S, konsonan S, A, I, O, U huruf vokal kan, huruf konsonan S, awak kena duduk. Ayah ni, nanti cakap belagak sangat, boleh nyanyi ni. Sekali dengan penggerakan. Satu, bila sebut S dia kena duduk. Satu, saya sayang ibu 2, 3. Tak ramai orang boleh buat semua. Nampak? Itu lagu kanak-kanak tadika tu. Jadi akhirnya kita sedar bahawa ilmu kurikulum ini sangat membantu dalam pendidikan. Sebab ada benda yang tidak boleh dibuat dalam satu situasi. Itu sebabnya dalam pengajaran ni kita ada pelbagai teknik. Ada futuristik, ada kontekstual, ada belajar cara belajar, ada 7 kemahiran berfikir dan sebagainya. Itu sebabnya salah satu elemen dia adalah nyanyian. So ada orang yang tak boleh jawab dengan duk tetapi nyanyi hafal. So itu sebabnya kadang-kadang lagu-lagu yang berunsur keagamaan lebih dihayati daripada ayat Quran. Sebab dia orang boleh ingat. Jadi dekat sinilah yang saya katakan. Kita, bila kita ada ilmu kurikulum, kita akan menyantuni kehidupan kita dengan secara seimbang. Sebab guru yang mengajar, memikirkan mengajar, saya tengoklah kawan-kawan yang pensyarah pun, bila dia terlalu academician, dia tak seperti orang lain tau.
Dia muka nampak serius, dia nampak tegang, dia tak ada unsur kecindan, dia tak ada ini. Tetapi guru yang kokoh ni, dia macam, dia boleh menerima dan dia ada faktor menolak, tetapi dia diseimbangkan. Itu sebabnya awak besok bila praktikal kat sekolah, awak kena ada elemen ni, kalau tidak murid akan lari. Murid akan lari. Jadi masa praktikal ni sangat penting lah. Sangat penting untuk awak garapkan kokoh dengan satu. Sebab saya nampak bila penilaian masyarakat, penilaian masyarakat, kalau dulu yes, orang akademik ni dianggap tinggi. Sekarang tak. Sebab kebanyakan orang yang mempunyai kepakaran ilmu yang tinggi, dia hanya boleh merancang, dia hanya boleh memikir, tetapi tak boleh melaksana. Tak boleh melaksana. Sebab bagi dia pelaksanaan itu susah. Memikir itu lebih mudah. Tetapi kalau orang yang ada kokoh, dia boleh menyesuaikan. Contohnya kalau dulu kita ambil contoh tentera lah. Jangan tanya, buat apa yang aku suruh buat. Dia tak boleh buat, baru tanya. Dia tentera. Tapi dalam keadaan sekarang ni, kita memang tak boleh. Dalam keadaan sekarang ni, kerajaan serba kewangan yang terhad, dengan keadaan penyakit yang banyak apa semua. Jadi kita kena menyesuaikan diri. Siapa nak menyesuaikan diri tu? Ada cikgu yang mengajar, kenapa tak datang? Demam. Tetap kosong. Tetapi ada cikgu yang tak tanya pun pelajar tak datang. Bila pelajar tu datang, baru tanya. Itu sebabnya kadang-kadang awak tengok bila awak lambat masuk kelas, yang jadi mangsa siapa? Kawan yang ada dalam kelas. Bicara tu berletih 10 minit, 20 minit, 30 minit, kau tak masuk-masuk lagi. Tapi kawan yang masuk tu yang kena. Jadi di sinilah yang saya kata sumbangan tu perlu. Sebenarnya konsep bahawa akademik itu terlampau tinggi dah tak ada sekolah. Macam saya kata lah, kau nak sambung belajar luar negara, tak ada kokoh, kau takkan pergi. Nak masuk MRSM, tak ada kokoh, kau dapat masuk. Jadi sekarang dia dah mula seimbang, dah balance sebab masyarakat dah nampak. Itu sebabnya dia tidak ada lagi dari segi pembelajaran, dia berat sebelah. Tak ada. Dia dah mula seimbang. Itu sebabnya PAJSK diperkenalkan. Kan? PAJSK maksudnya pelajar yang cemerlang akademik dapat 7A pada tahun 2021, tapi PAJSK-nya dapat E, dia tak jadi apa? Jadi dia kena PAJSK dia A, akademik dia A, baru dia dianggap A. Jadi sekarang ni, penilaian itu dah berubah sikit demi sikit. Jadi kalau katakan orang kata, cikgu tu bagus lah, dia akademik. Ingat akademik. Itu kadang-kadang saya rasa sedih tu. Bila budak dapat 5A, darjah 6, yang dapat nama semua cikgu tahun 6. Kau lupa cikgu tahun 1 tu perjuangan dia apa? Cikgu tahun 2 tu perjuangan dia apa? Itulah tahun 3, 4, 5. Mendapat pujian cikgu tahun 6. Begitu dengan yang SPM. Baguslah cikgu Abu tu ajar. Anak aku dapat 8 straight A. Dia lupa, bukan cikgu Abu tu seorang. Cikgu Jainab mana, cikgu Jayanti mana, cikgu Leong mana. Itu sebab dia kata kecemerlangan. Ini bukan hanya dari segi akademik. Ada budak yang dia, saya nak cakap lah, ni zaman sekolah. Saya ada seorang cikgu, arwah cikgu Mak Tompang. Mak Tompang nama dia. Kerja dia melempang. Jadi pada satu ketika dia masuk ke macam mana dia dapat mengajar sejarah kelas saya. Cikgu Mak Tompang. Dia akan tanya setiap kali dia masuk kelas, Assalamualaikum cikgu, jangan duduk. Dia tanya kau dapat jawab baru duduk. Kalau dia tanya, habis je ayat dia, kau tak sebut, penempah sekali. Penempah sekali. Taman tu boleh. Tahun 80-an ni, boleh. Jadi, cikgu Mak Tompang ni dia lempang. Akhirnya, semua hafal sejarah. Dia tak habis tanya lagi dah ada jawapan. Kalau cikgu Mak Tompang tu demam sekali, semua tanya lah. Apa cikgu tak datang? Sebab semua orang rindu tamparan itu. Jadi, cara tak langsung 2 tahun
sekolah saya menjadi sekolah 100 sejarah yang paling tinggi. Dibesar pun pening. Daripada sekolah tu tubuh, dekat 20 tahun, tak pernah sejarah tinggi. Sampai itu saya kata, strategi cikgu, nampak? Jadi berarti dekat situ, dia ada kaedah atau cara yang sesuai untuk melengkapkan diri. Jadi janganlah kita anggap akademik semata-mata. Akademik semata-mata. Jadi kita kena seimbangkan akademik dengan. Jadi di sekolah besok, kena ingat kan? Jangan ingat awak pergi sekolah tu, awak akan jadi guru akademik. Tidak. Awak akan diberi sukan dan permainan, awak akan diberi satuan. Yang kena ingat, hari tu banyak sekolah yang dia tangguh sukan. Lepas ni siaplah kau. Kena stay back, train budak-budak. Jangan momok. Sebab kita dalam proses belajar, kita terima apa saja. Yang mana baik, kita kata orang, yang mana baik, kita jadikan tawarkan. Yang mana tak baik, kita jadikan sempadan. Supaya kita dapatlah. Tak banyak sedikit. Contohnya macam dekat tangan saya ni ada sijil untuk 48 orang yang dah ikut saya punya kesukayan hari tu. Sijil dah sampai. Cantik lah. Saya tunggu awak datang ambil. Lepas tu di tangan saya juga ada sijil pendaftaran, ni ada kad keahlian untuk penangkap dan bola sabit. Yang mana tak belajar dulu tak datang ambil. Boleh ambil. Jadi yang inilah awak rasa bangga sebab kadang-kadang awak tak tahu kan, tetapi Tentera Melayu memberikan konsesi tambang potongan 10% kepada ahli unit uniform dengan syarat tunjuk kad. Awak tak tahu? Kalau tahun zaman puluhan dulu, siapa tunjuk kad pengangkat dekat KFC dapat 10% diskaun. Tu pun tak tahu juga. Jadi banyak sebenarnya kalau awak tengok awak ada kad belia, kad apa semua, ada banyak organisasi yang memberikan diskaun potongan sebagai menghargai jasa-jasa awak. Jadi jangan risaulah kalau awak seimbangkan awak punya pokok dengan akademik, insyaAllah awak tidak akan ke mana-mana. Murid pun suka. Sebab murid akan suka. Saya dulu ada cikgu Morris. Cikgu Morris ni, ya Allah, guru yang paling garang dalam dunia. Sekarang ni saya jumpa Cikgu Morris. Kalau dia bagi penampur tu, 3 hari tu terbunyi lagi. Tetapi bila sampai waktu persatuan dia lah paling ramai budak masuk. Sampai guru saya tanya, Morris, what you have done to this student? How come they scared of you but they still want you? Cikgu Morris tu cakap. Jadi saya pun tanya kawan-kawan, kenapa kau suka masuk mana? Cikgu Morris tu garam tau. Bila dia ajar tu, kita dapat. Pokok dia kita dapat. Semua kita dapat. Macam dalam kelas kita. Jadi penilaian pelajar dah berubah. Maksudnya, dia tahu guru tu garang sebab apa? Bukan garang. Pembono saja. Jadi di sinilah. Dr. Isham saya harap pelajar kita dapat menghilangkan fobia. Bahawa guru pokok ni guru second class. Oh, sorry. Kalau saya dengar tu, tak boleh macam tu. Sebab dia ada kita ada guru sains, kita ada guru munshi dewan, kita ada guru lain. Tapi kepakaran bidang masing-masing lah. Tak adalah dia kasih grade. Kalau macam tu, semua menteri kita tu tak layak lah jadi menteri. Sebab yang layak jadi menteri yang betul-betul pandai, Ghaffar Babur dia. Sebab dia ada double. Yang lain semua satu je. Okey, itu sajalah perkongsian. Okey, ada siap. Baik, alhamdulillah, masya-Allah ya. Perkongsian ya, pengalaman ya, pandangan ya yang telah diberikan oleh Dr. Amir tadi ya. Mudah-mudahan akan jadi kita panggil apa ya, penyuluh jalan ya. Dah terang tapi bila dikongsikan panduan tu jadi terang ya, jalan nak ke mana ya, jalan dalam kerjaya pendidikan ni ya, supaya kita jadi guru yang fleksibel ya, tidak hanya hebat ya dalam kelas dengan kapurnya, dengan marker pennya ya, juga hebat di pentas di apa kita panggil gelanggang co-curriculum ya. Barulah apa yang Dr. Amir sebut tadi, seimbang ya. Kerana
kerana dengan penglibatan itulah sebenarnya dapat menjadikan seseorang guru itu guru yang dapat berperanan dalam arti kata emosinya seimbang, ya, tingkah lakunya berdisiplin, dan juga apa juga kerja buat, tutur katanya akan menjadi perhatian murid-murid, ya. Kena faham ya bahawa bila di sekolah rendah ni, ya, murid-murid ni dia adalah CCTV cikgu, ya. Dia akan perhatikan satu persatu apa saja yang Cikgu Faiz contoh, Cikgu Syahira buat, dia akan perhatikan A sampai Z, tudung sengit ke, ya, rambut tak bersikat ke Faiz, ya, mereka akan perhatikan, ya, satu-satu, tak ada yang terlepas. Jadi kalau guru itu tak kata apa, pengurusan masanya tak kena, ya, disiplin dari segi kehadirannya, semua diperhatikan oleh murid-murid kita, ya. Jadi untuk membentuk jati diri ini, mahu tak mahu, macam Dr. Amir sebut tadi, dengan penglibatan kita dalam aktiviti co-curriculum ni lah, sedikit sebanyak, ya, boleh membentuk seorang guru yang cemerlang dan berarti kata seimbang, aktif di bahagian core curriculum dan juga hebat ketika mengajar. Jadi selesai perkara itu. Ya, kalau kata hebat di kelas tapi tak nak melibatkan diri dalam aktiviti core curriculum, ya, macam-macam alasan, ya, nanti awak akan jumpa ada, ya, kumpulan ini di sekolah nanti, awak akan nampak. Jadi saya harap apa yang saya sebutkan ini, apa yang Dr. Amir sebut ini, situasi ini, Dr. Ishan dah pernah sebut, Dr. Amir dah sebut. Jadi jadikan itu sebagai panduan. Jangan awak pula join, ya, ada geng-geng yang berhaluan kiri itu, awak pun terlibat sama. Okey dah, tak payahlah, ya, macam tu, ya. Jangan, ya. Sepatutnya awak pergi ke sekolah, macam saya sebut awal tadi, menarik, memberikan satu kata apa, suasana baru di sekolah, ya. Yang kumpulan itu biarkanlah mereka, dan awak hebat dalam di sekolah, dia memberi satu kita panggil apa, ya, satu signal lah, kepada rakan-rakan lama di sekolah tu, kita ni dah lama tak join, ya, jadi Faiz ni dah macam-macam buat ni, jadi mereka akan join juga, ya, akan terlibat, begitu. Kita nak macam tu lah, jadi kita jadi pemangkin ke arah kebaikan, ya. Nampak kecil, simple, tapi Masya Allah, ya, kesannya tu, ya. Baik, jadi dah pukul berapa, Dr. Amir? Pukul 4 dah, ya. Alhamdulillah, ya, kita dah bersiaran secara langsung ini, ya, di Alam Maya ni hampir 1 jam setengah. Alhamdulillah, ya. Dr. Syam, mungkin saya boleh kongsi kot sikit lah. Ya, silakan, boleh. Untuk pelajar yang akan menghadapi praktikum. Okey, untuk pelajar yang menghadapi praktikum, okey, saya mungkin kongsi sedikit lah. Boleh nampak ke ni? Sekejap, kongsi sikit. Okey. Saya nak tunjuk yang ini je. Dr. Amir nak share line? Okey, baik. Nak share. Okey, baik. Ada. Okey, cantik. Boleh nampak? Nampak. Okey, sekarang saya besarkan sikit. Okey, sebenarnya bila nanti okey, jadi bila, sebab saya tak nak cerita tentang praktikum akademik. Praktikum akademik ni semua orang dah belajar dengan pesara masing-masing, tapi unit uniform ni semua orang kena ada buku ni. Okey, pengakap cari buku pengakap, KRS cari buku KRS, bulan sabit cari buku bulan sabit, kursus Islam cari buku kursus Islam, buku padu putih sedang selenggara. Saya dah tanya dah, dia kata sedang selenggara. Jadi buku lama boleh pakai lagi. Jadi jangan pening kepala, sebab yang ini mesti dapat A. Unit uniform mesti dapat A.
Tapi di sekolah, dia tak mungkin bagi anda semua tiga-tiga. Dia mungkin akan bagi awak permainan, dia akan bagi persatuan, atau dia bagi UB. Kalau dia bagi salah satu, Alhamdulillah. Tapi kalau dia bagi tiga-tiga, Masya Allah. Tak ada pilihan, awak kena buat. Tapi gunakanlah kebijaksanaan. Kalau awak dekat sekolah tu, ada 6 orang, kan? 2 orang ambil persatuan, 2 orang ambil sukan permainan, 2 orang ambil UB. Ataupun kalau dia nak bagi UB pun ikutlah masing-masing. Sebab ada yang praktikum, dia bulan Sabit tetapi sekolah bagi dia KRS. Ini gantung pada sekolah. Jadi kita tak boleh cakap apa. Jadi kalau misal kata awak dah dapat tu nanti, okey, rancangan pengajaran awak macam biasa. Macam biasa Maksudnya macam biasa ni macam mana? Macam awak buat dalam PRKA. Tarikh, bilangan pelajar, takrud, umur ke apa ke awak nak buat, tajuk dan kemudian cuma yang awak perlu tukar ialah skill. Skill tu nak dapat kat mana? Skill tu kena dapat daripada buku-buku yang saya sebutkan ni. Buku-buku yang saya sebutkan ni. Jadi awak dapat skill tu. Jadi bila awak dah dapat skill tu, jadi awak tulislah kemahiran di SKP ataupun rujuk buku UB masing-masing. Cuma perbezaannya dalam unit uniform dia tidak ada seindaksi. Kalau besok pesyarah yang datang observe, mana awak punya seindaksi? Cakap dalam pokok ataupun dalam ni dia tidak ada seindaksi. Okey, dia mulakan istiadat macam apa, pada putri dia ada istiadat bendera, KRS dia ada istiadat morning pray dia, yang mengakak ada istiadat Lawang Agung, yang ni tata cara perjumpaan, yang apa putri Islam. Jadi kemudian awak jadi dalam unit uniform ni ataupun apa ni, awak ada banyak kemahiran. Jadi awak pilih 1 atau 2 saja, jangan ajar semua. Jadi kalau awak nak selamat, rujuk rancangan orientasi UB yang telah anda buat. Ingat tak? Masa awak SEM 3 dulu, awak masuk unit uniform, awak ada buat 1 PowerPoint tentang skill UB kan, untuk selama 15 minggu. Jadi gunakan yang itu. Nanti jangan awak kata ini tak sama dengan sekolah. Memang tak sama sebab awak praktikum, bukan sekolah. Jadi jangan takut. Jadi untuk itu kalau awak nak lebih faham, awak boleh take wujud buku-buku ni lah kalau awak lebih faham. Okey. Penazilan kurikulum sekolah, 1 penilaian bermakna. Yang ini dia ceritakan tentang semua apa yang Nazir nak tengok ada dalam kurikulum sekolah. Jadi saya kata praktikum ni awak dah ada buku ni. Jadi kalau awak nak ni lagi, tengok buku. Edit remaja sekolah ada, buku Bulan Sabit Merah ada, buku pengakap ada. Jadi sebenarnya saya dekat sini, saya dapati kalau misal kata untuk permainan tu, awak boleh rujuk pada skill-skill dalam permainan. Ada buku-buku dia kat sekolah. Dekat buku rujukan ke sekolah banyak, dekat library ada. Kalau persatuan ni, gunakanlah pengalaman yang awak dah lalui semasa persatuan. Awak nak buat peta kerja, awak nak buat itu. Tetapi saya nasihatkan awak semasa praktikum ni, okey, semasa praktikum ni cuba tinggalkan 1 kenangan untuk sekolah. 1 kenangan. Maksud dia sekolah tu akan sebut awak selagi sekolah tu tak runtuh. Jadi contoh dia ambil contoh lah, dia kata Syairah dulu. Siapa Syairah ni? Ini budak bahasa Melayu dulu, dia datang dia buat praktikum sini, ya Allah, budak-budak bersorak, mak-bapak datang. Jadi kita pun bangga juga aku dengar ni. Sebab saya pernah pergi praktikum di Jalan Geni. 1 ke 2 saya tak ingat. Dia kata, I terkejut budak-budak you tak ada persatuan. Nasib baiklah 21 saya dengar. Betul ke you? Sekolah you tak ada persatuan? Apa pula tak ada? Ni budak-budak you cakap, budak-budak tu tipu I. Nampak? So jangan tinggalkan benda-benda yang negatif di sekolah. Cari benda yang positif. Dan kemudiannya, awak kena ingat awak ada fasa 1 dan fasa 2. Maksudnya fasa 1 ni sebelum sampai penilaian pertengahan tu, awak boleh tanya pesyarah.
Ni saya tak faham yang ni, macam mana ni, saya tak faham ni. Itu bimbingan, tanyalah cikgu. Bila dah sampai fasa 2, dah sampai pertengahan tu, itu mula penilaian dibuat. Masa tu lah kau buat baik-baik, kau buat power-power. Itu sebabnya dulu waktu saya penyelaras SPR tu, saya memang suka kalau budak ni, lesson plan tu buat sendiri. Ni penyakit baru dah sampai kan? Ada yang pakai lesson plan yang sudah siap. Maksudnya ada dijual lesson plan sekarang. Awak janganlah gunakan yang itu. Tolong kalau awak ada cita-cita nak dapat A, nak jadi cara penyelang, janganlah buat benda-benda pelik. Buat yang ni sebab ni sekarang awak dah konsep latihan. Latihan. Jadi kalau awak dapat buat semua ni, awak rasa puas tu. Sebab itu datang daripada jiwa awak sendiri. Contohnya lah, kalau awak buat praktikum 1 ni, minggu pertama tu awak kena lunyai lah, kena komplain dengan pensyarah, kena komen apa. Biar. Sebab pensyarah akan komen untuk kebaikan awak. Saya belum pernah jumpa lagi pensyarah yang memang nak hantar pelajar suka-suka. Tak ada. Saya akan komen untuk kebaikan awak. Dan akhirnya awak akan nampak, sikit-sikit awak akan jadi lebih baik. Bila awak jadi lebih baik, okey. Sebab yang ini awak perlu tekankan dalam diri awak. Sebab sekarang ni, semasa awak di kelas, awak menimba, absorb semua apa yang pensyarah ajar. Teori itu, teori ini, ilmu itu, ilmu ini. Sekarang ni, bila sampai ke sekolah, awak nak muntahkan balik dalam satu suasana harmoni yang peringkat kanak-kanak boleh terima. Kena ingat yang bagi awak tu orang tua bangka. Sekarang ni awak tak boleh bagi orang tua bangka tu pada budak-budak. Awak kena turunkan level, kena sesuai antara dengan budak yang berumur 12 tahun. Yang inilah ilmu yang tak ada pada orang lain. Hanya awak je. Jadi itu sebab saya nak share sikit pendapat kita ni. Sebab saya dapati bukan awak saja blur. Pensyarah nak pergi observe kurikulum tu, dia orang takut. Apa sebenarnya nak tengok ni? Tapi yang nak tengok ialah skill. Contohnya kan saya beritahu awak tengok awak punya uniform. Awak ada belajar barutan, awak ada belajar nyanyian, awak ada belajar ikatan, awak ada belajar istiadat, awak ada belajar apa lagi? Tulisan buku law. Jadi semua budak-budak tu. Dan kemudian kalau awak susun, contohnya ikatan ni takkan habis 1 minggu. Okey, simple. Sekolah rendah ada 5 ikatan. Awak boleh buat 3 minggu pertama, 2 minggu kedua, dah 2 minggu. Nyanyian. Kau ada macam lagu nasyid ada, lagu patriotik ada, lagu apa lagi? Lagu jenaka ada, lagu itu ada. Macam-macam. Jadi kalau kau ajar menyanyi, dia boring. Ajar macam Haji Fauzi. Nyanyi sambil pupuk. Gudang-gudang. Adalah seni. Jadi nak ni, buat alat genderang daripada botol-botol ke, daripada pasir ke apa ke. Yang inilah aktiviti yang kita tak tengok. Jadi saya yakin dan percaya macam contoh ni. Awak dah buat hari tu masa COVID, awak dah buat also maju macam mana larian 1 meter, pemulaan dekam apa semua tu. Ya, macam itu. Kalau awak ni. Jadi sebenarnya apa yang awak buat selama hari ni adalah awak terima. Macam mana awak deliver dengan baik. Itu je. Jadi saya yakin dan percayalah sebab awak ni best yang paling ramai. Boleh buat. Cuma jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya dan jangan takut. Sebab macam bapak saya garang. Tapi segarang-garang bapak pun dia tak pernah makan saya. Saya hidup sampai hari ni. Dia tak pernah kunyah pun. Maksudnya apa yang dia tegur, apa yang dia lakukan adalah untuk kebaikan saya. Jadi kena anggap macam tu. Bila pensyarah tegur adalah untuk kebaikan. Tetapi kalau dia tegur, awak masih tak faham, awak kena tanya. Awak boleh tolong terangkan tak? Saya tak faham. Tapi biasanya saya sepanjang pengalaman saya sendirilah. Kalau kita berguru ni, kalau kita banyak bertanya, pensyarah suka. Tapi janganlah bertanya kosong. Kau tak buat apa, kau asyik tanya je. Itu kena nampak lah. Tapi kalau awak, saya dah buat begini, apa pandangan puan? Dia pun tengok, tak sesuai. Dia sepatutnya gini. Jadi kita belajar dan akhirnya saya yakin dan percaya lah. Sebab untuk nak dapat A dalam praktikum tu, sangat mudah. Untuk dapat A dalam praktikum sangat mudah. Untuk dapat A plus tu je lah.
yang agak sukar sikit sebab awak kena betul-betul mantap. Tapi yalah, Tuhan tak jadikan semua standard pisang tu masak sekali. Ada masak hari Isnin, ada masak hari Selasa dan sebagainya. Jadi samalah juga dengan awak. Yang gifted tu mungkin lah boleh, ataupun memang dah tertulis yang dia dapat A+. Tetapi tak salah kalau untuk awak mencuba. Setiap orang ada niat dalam hati, aku mesti A+ praktikal. Mesti A+. Jadi apabila kita tak capai A+, kita boleh capai A. Itulah. Tapi kalau kita niat kita nak capai A saja, yang keduanya adalah A+. Jadi, yang keduanya adalah A-. Jadi A+ tu kita takkan dapat capai. Jadi selalulah berangan-angan, berharapan untuk capai yang tinggi. Andai kata kita tidak tercapai yang tinggi itu, kita tercapai yang ke bawah yang terdekat. Kalau kita niat nak dapat A+, tak dapat A+, tapi kita boleh dapat A. Tapi kalau kita cakap lulus je, aku lulus pun tak ada salah. Dia tak jadi masalah tau. Dia tak jadi masalah kalau awak feel betul ke. Cuma dari segi kepuasan diri awak sebagai individu, saya selalu cakap dengan anak saya, abang pergi sekolah 6 tahun. Kawan pun pergi sekolah 6 tahun. Tapi 6 tahun tu apa yang abang dapat, apa yang kawan abang dapat? Saya selalu bandingkan dia dengan budak pandai lah. Kalau dia boleh, contohnya kalau ngaji dulu kan, dia umur 6 tahun dah khatam lah. Abang bila nak khatam? Abang mesti lebih lagi dia. Abang jadi dengan bapa, umur 5 tahun abang khatam. Jadi dia buat akhirnya. Jadi kita selalu membandingkan kita dengan orang lain supaya kita dapat melakukan kebaikan. Bukan untuk riak, tidak. Untuk kebaikan diri kita. Dengan itu nanti, akhirnya bila kita dapat sesuatu kejayaan itu kita puas. Saya ramai kawan yang keluar daripada IPG dulu. Aku tak berapa puas hati dengan result. Aku tak nak cakap apa. Dah 30 tahun kita dulu dah. Dah lupa kan. Kalau kena apa betul-betul apa, beri pada anak-anak. Apa yang kita dapat dulu, bagi peluang pada anak-anak. Itulah satu cara kita untuk muhasabah diri, membetulkan kesilapan. Okey, itu saja Cik Syam. Saya kongsi dengan pelajar sebab saya risau. Yalah, kita pun tahu kan, kita COVID 2 tahun, asyik online ni takut tersasar pula begitu kita nanti. Okey, baik. Terima kasih Dr. Amir atas perkongsian betul tadi. Berdasarkan apa yang dah sampaikan tu, saya nampak ini peluang, ini tips, ini peluang kepada semua pelajar. Ya, untuk cemerlang khususnya praktikum lah ya, untuk cemerlang praktikum, tackle sekolah ataupun tackle guru besar dengan aktif dalam KOKO. InsyaAllah. Garanti banyak perkara akan lebih mudah, akan selesai dengan jayanya. Ya, ini kekuatan yang ada pada semua pelajar. Ya, ilmu, teori semua tentang kurikulum ni dah disampaikan. Ya, SEM 3 ya. Tahun 3 ya, macam tu ya, tadi dah sebut. Jadi pergi ke sekolah, ambil peluang ya, terutama dalam kurikulum ini untuk menonjolkan diri. Ya, kalau awak nak hebat dalam kelas PDPC, pada saya tu biasa ya. Jadi awak ambil peluang ya, khusus kepada siswa IPG KBM ni. Buatlah sesuatu ya, dalam kurikulum ini, meninggalkan satu ingatan yang lama, yang mendalam ya kepada pihak sekolah. Apa-apa sajalah, kalau awak kena pegang baju uniform, fikirkan sesuatu. Apa yang boleh awak buat dalam unit uniform ini supaya pihak sekolah akan ingat sampai bila-bila. Kalau awak pegang persatuan, contoh persatuan bahasa Melayu ya, 3 bulan. Jadi fikirkan apa yang awak nak buat dan sekolah akan ingat. Kalau contoh awak pegang persatuan taman herba, sains. Jadi buat sesuatu di situ supaya sekolah akan ingat ya. Dan sudah pasti banyak perkara-perkara lain yang awak nak buat akan lebih mudah ya. Awak mengajar pun sedikit sebanyak akan lebih lancar, lebih mudah, insya-Allah. Saya sangat-sangat yakin ya. Tipsnya tackle sekolah dengan aktif dalam kurikulum ya. Itu ya, mahu tak mahu kena buat ya. Kerana kesannya tu
kepada pembentukan diri, ya, mungkin tak kita dapat sekarang, ya, kita aktif dalam satuan itu ini kita tak dapat sekarang, tapi dalam jangka masa panjang pembentukan jati diri dalaman itulah sebenarnya sedikit-sedikit terbentuk, ya, dan akhirnya nanti awak akan jadi seorang yang tenang, awak boleh jadi ketua yang hebat, ya, dan dari segi kenaikan pangkat juga insya-Allah, ya, laluan itu akan lebih mudah, lebih jelas, ya, kerana apa yang Dr. Amir sebut tadi, keseimbangan itulah. Nak jadi pemimpin kena seimbang, ya. Kalau dalam kerjaya kita ni nak seimbang macam mana? Seimbangkan aktiviti co-curriculum dengan kurikulum. Itulah, ya, yang boleh saya simpulkan pada petang yang berbahagia ini, ya. Mudah-mudahan, ya, tapi Dr. Amir pun dah simpul kata katnya, ya. Jadi saya simpul lagi lah, ya. Jadi nanti bila dah habis sesi ni, fikir baliklah apa yang dibincangkan oleh Dr. Amir tadi, ya. Semoga jadi inspirasi, ya. Kita tak nak bila sebut koko ni dia jadi satu burden, ya, kepada guru-guru pelatih, ya. Boleh bersengkang mata menulis RPH sampai jauh malam, tetapi bila sampai hari Rabu nak mengendalikan sesi koko, pening kepala, tak tahu apa nak buat, tak tahu macam nak mula. Itu sepatutnya tidak berlaku. Semangat tu kena ada, ya, insya-Allah. Jadi saya rasa itu sajalah untuk perkongsian ilmu pada petang ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di hari yang tak sama, di waktu yang tak sama, tarikh yang tak sama, untuk siri-siri yang berikutnya, ya, dan mungkin juga untuk kumpulan batch-batch yang lain, ya. Siri kecemerlangan pelajar ini akan diteruskan insya-Allah. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati kita, mudah-mudahan kerja buat kita ini, ya, akan dicatat oleh malaikat sebagai satu amal kebajikan insya-Allah, ya. Tak ada apa lagi yang kita harapkan dalam hidup ini selain daripada redha Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih kepada 105 yang masih setia bersama saya. Ya, saya harap semua dah mengisi kehadiran, ya. Dan terima kasih sekali lagi kepada HCP yang banyak membantu, dan siaran rakaman ini akan dimuat naik dalam YouTube channel LPG KBM. InsyaAllah saya akan hantar kepada UMM. Ya, semoga manfaat ini akan terus berkembang, ya. InsyaAllah. Jumpa lagi. Dr. Amir, ada satu ayat last. Tak ada apa, saya cuma nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Hisham kerana memberi kepercayaan untuk saya bagi menerangkan sikit tentang Koko Kerja. Dan juga saya sentiasa berdoakan semoga semua pelajar yang hadir pada hari ini akan mendapat kecemerlangan dalam praktikal, insyaAllah. Itu saja. Terima kasih Dr. Hisham. Baiklah. Untuk akhirul kalam, ya, alhamdulillah kita bersyukur, ya, selesai majlis ini, dan mudah-mudahan seperti yang saya maklumkan tadi, ya, kita akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis bersurai. Terima kasih semua. Adios. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Ya, sama-sama. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.